betul-betul rushing. Sumpah rushing. Amboi, balik kerja, siap-siap. Lepas tu terus ambil grab. Lepas tu kamera sampai. Hang rasa macam mana? Soalan ni ada on the way. Khairul Nizam. Oh, Khairul Nizam. Hai. Nizam. Tinggi betul jambu aku ni. Betul lah, tinggi betul lah. Kena lalat mati terus. On the way nak pergi airport. Nak pergi TBS pergi airport. Penat. Apa nak mati? Ngantuk. Semua dah lelaki komplit susah lagi. Sampai TBS. Jadi rushing dengan beg yang tak smooth. Pinjam beg orang tak boleh cakap apa-apa juga. Penat. Lagi 5 minit tadi nak sampai, so kita kena laju-laju. Kira tak apalah. Kita pedal Escalera. Pada TBS, okey. Kita tunggu. Tapi memang rambut aku akan baca. Okay, bye. Oh, boleh tarik. Okay, bye. Dia tak boleh ni sebab kamera dia. Kamera dia kat sini, skrin kat atas. Jadi kalau aku tengok atas, jadi macam juling. Tengoklah depan dengan rancang ni kan. Dengan haci pupu dengan sebesar dunia boleh bawa. Berpusiang-pusiang. Naklah aku. Aku dah nampak train dah. So sebenarnya lapar sebenarnya, tapi satu gambar. apalah. Baik, jalan sedang gambar. Tengok kalut, nampak. Makcik-makcik kalut. Tengok sini dah. Satu stesen sampai KLIA T1. Lepas tu kita makan. Inilah. Quite smooth lah sekarang. Pukul 7. Tempat dah sharing bag semua. Lepas tu jalan-jalan, dolan-dolan. Strap up. Okay. Itu saja. Gemuknya aku situ. Lain diri je lah sebab panjang gila yang dekat tak nak kata tolong orang tolong tu. So that this one much more easier. Jadi tak banyak counter. Lagi senang kalau korang draw off sendiri. Lagi cepat lah. Okay. Nasi ayam. Benda yang paling cepat, benda yang paling senang, benda yang paling susah nak jadi tak sedap. Kalau tak sedap juga tak tahulah. Ni kat Food Garden. Macam baloi lah harga dia, macam makan kat mall-mall biasa je lah. Tak adalah expensive sangat. Sebab okey lah, boleh lah Kita lapar lah Jadi kita makan dalam flight lagi. Sekarang kita menuju ke gate. Sorry, jalan-jalan. Nak fly sangat lah kot. So lambat lagi 2 jam. Kita boleh lepak-lepak layan TikTok dulu lah kot. Semoga bahagiakan pulang ke kampung halaman Bangkok. Dah, taklah tu flight lain. Panjang gila guys. Sikit-sikit dah lah ada muka orang. Betul-betul tinggi lah rambut aku ni dalam ni. Jadi in real life tak tinggi pun. Singapura. Awal lagi 769 ni. saya tempat duduk dulu. Nak lepak dulu. Ke Singapura buat apa pakai bawa jaket bulu-bulu? Tak, ni kot transit kot. Oh, bawa jaket punya tebal.
Ada kerjaan gila ke? kosong MH180 ke Chennai sekarang telah ditukarkan ke pintu H8. Pintu H8. Terima kasih. Your attention please. Malaysia Airlines flight MH180, MH8. Ngantuk sempat lain masa tahan kat sana. Duduk kat kursi tak sapu dia. Ngantuk gila. Bawa boleh berjauh. Tengok je lah. Saya bergantung lagi. Sampai Bangkok pukul 11 macam ni. Boarding pukul 10. Sekarang dah 9.30 lagi. Setengah jam. Welcome to Suvarnabhumi Airport. Sampai airport and I don't know, cek arrival dulu. Jadi macam tak tahu lah apa terjadi lah kapal terbang tu. Macam dia pusing-pusing macam rata-rata tak mau turun-turun. I was so scared. Aku kata, kalau habis minyak dia macam mana? But alhamdulillah lah, dah landing dengan selamat. So, wow, tocang jambul saya. Muka muka tidur. Oh, lighting is very nice. Okay. Robot cuci. Kalau tak ada SIM card, belilah SIM card. Tapi sorry, memang ada SIM card Thai. Dah SIM card is lama. AIS. No. True. Jangan ambil DTAC. DTAC baru jugalah. Okay lah. But kami guna AIS lah dah almost 1 year. Dah 1 year plus. So lepas tu sebab kalau AIS hampa top up, kalau AIS hampa top up 1 bulan top up 10 baht je, RM1.3 tahan sebulan. Kalau top up Malaysia lambat lagi dia nak bagi kat hang 10 baht. Dia nak bagi kat hang RM1.3 top up. Hang top up RM30 lah ya. Time yang SIM card better, so hang boleh ambil. So Indo SIM card pun tak pernah beli lagi. You willing to, you want to buy lah sebenarnya, maybe eSIM or something, but then tak tahulah, macam agak susah sikit lah kalau Indo punya. Tapi kalau Thai memang dia sangat welcome kepada tetamu-tetamu semua kan. So okay, aduh nak aku kenyang makan makanan yang tak sedap. Ya? Kenyang makan makanan yang tak sedap. Jadi yang diorang tu lagi sedap tu kan? Maybe. Ingatkan lauk yang sama, I mean like. Tak sama lah. Hang order yang sebelah tu rasa sangat apa, privilege dia bila orang panggil nama. I was like biasa je kau. Kau memang basic. Syahir nama dia. Oh, pekak lah dia. Lepas tu yang angkat tangan dia pun. I was like, no. Kan Syakir. Tak, sebab kan order something yang lain, tiba-tiba bagi kat nasi lemak juga. Nasi lemak. Tapi I think nasi lemak tu better kot daripada sampai udang setan tu. Sumpah, macam dia tak ada bagi sate 2 ketul, lepas tu kat hujung tu dia letak sambal kacang tu, faham tak? Lepas tu dia expect aku makan nasi goreng tu dengan sambal kacang tu ke? Like, aku macam nak muntah, sumpah tau. Tapi tak apalah. Jalan dah jauh because kami punya Kita hujung sekali. Terminal yang paling hujung. So landing pun lambat tadi. kami kena jalan jauh 2 kilometer je apa buat. Tak apalah.
Itu saja. Lagi kita continue lepas immigration. Bye. Tak tahulah sistem dia. Sistem airport kat Bangkok ni tolonglah ya Allah weh. Macam kuno tau, macam 1998. Tolonglah ya Allah, panjang gila queue. Indonesia lagi baik tau in terms of airport immigration part. Bangkok Suvarnabhumi. Lepas tu ni tak tahu entrance, tak faham aku tulisan dia tulis. Dia pun ni tak layak sekolah ke apa. Ni tengah tunggu nak ambil Grab kat mana pun tak ada. Sebab tak ada tulis e-hailing ke atau whatsoever lah, Grab point ke. Dia macam pening lah. Bukan first time, sebab tadi kami memang sampai siang. So naik train, but now is malam already, so a bit susah. Sebab train dah mampus. Then how sabar je lah Apalah, kita ambil Grab dulu. Bot jimat sikit. Grab macam mahal. Macam gelap kan, tapi memang gelap pula. Dalam Grab ni, it was like kereta ni punya nama Ioniq. Ion. Dia punya tak nampak lah sebab ini aku tunjuk. Room dia besar gila. Lepas tu macam buat cerita hantu. Lepas tu dia punya kereta dia luas gila. Tapi kalau dekat Bangkok boleh pilih untuk ambil electric car. Dan price dia murah jugalah. 40 lebih, 48 sampai ke town. Boleh cubalah kalau main kat sini. So and on the way we go. So hari ni at this time, sekejap, cuaca pula. Apa ni, cuaca kat sini sekarang 17 darjah Celsius. So mengandak sampai pagi pukul macam paranormal. Pukul 6 pagi lagi will be 14. Macam dekat lebih rendah daripada Kem Brandon Genting je. Sekarang 17, nampak tak? 17. So nasib baiklah aku dah bawa satu sweater. So okay lah. But this token bawa 2 je. So hopefully boleh tidur lagi nyaman lah Okay. So dah sampai hotel. And cuba rehatkan badan dia. Marahnya muka aku. Dah pukul 1 lebih kat Bangkok. Lepas ni nak pergi 7-Eleven cari makan sebentar. Lepas tu lagi jalan, tengoklah dulu macam mana. Taklah kita tidur sejak, kita makan dan kita selip. Okay lah, good night, see you tomorrow. Sampai 7-Eleven makan burger dulu. Tapi burger sini tak banyak sangat. Yang halal, sebab dia bukan kawasan Muslim pun kot rasanya. Tapi okey lah. Teringin pasal panas sejuk gila sumpah 20. Tapi rasa macam 14 je. Tutup dia bawa punya laju. Tahu lah, gila masalah ni memang. Tak payah tidur jalan-jalan dulu. Bye.